macam mana tips nak kaya dengan emas? Bagus soalan ni. Baik, perempuan ramai yang nak jadi kaya kan? Siapa yang tak nak? Nak jadi kaya dengan emas bukannya tunggu dapat 1 juta ringgit, tapi kena ubah tabiat kewangan dulu. Emas bantu kita jadi kaya atas beberapa faktor. Yang pertama ya tuan-puan, emas kekalkan nilai. Ringgit semakin susut, tapi emas semakin naik. Yang kedua ya tuan-puan, disiplin menyimpan. Kita akan rasa lebih sayang nak keluarkan duit kita yang dah jadi emas. Tak pernah lagi saya jumpa orang jual emas semata-mata nak beli sport rim kereta mahal. Yang ketiga tuan-puan, simpanan emas adalah anti-inflasi. Harga barang makin naik, harga emas pun akan naik juga. Harga emas akan mengiringi kenaikan harga barang. Sebab tu tuan-puan, emas adalah pengekal nilai duit yang terbaik. Yang keempat tuan-puan, emas adalah aset yang mudah dicairkan bila kita perlu. Kita tak perlu lagi nak pinjam daripada bank ataupun orang lain. Ada emas, kita boleh jual ataupun arahnya je untuk selesaikan masalah kewangan kita sendiri. Yang kelima tuan-puan, tuan-puan juga boleh menjana income sebagai dealer public gold macam saya. Ada komisen yang public gold akan berikan dan ianya merupakan income yang pasif. Jadi tuan-puan, nak tak jadi kaya dengan emas? Jom, mulakan simpanan tuan-puan hari ini dengan 1 gram ataupun RM100. Klik link bio saya, insyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.